Weh, hampa rasa tak apa yang Mamu rasa lah ni pun kebanyakan lebih kurang sama je kan, betul tak? Tapi kali ni Mamu rasa Xiaomi 15 ni dia lain sikit lah. Pasal dia banyak feature baru, AI, Leica tuning dia yang hampa seperti tahu, Leica dia memang power. So kata kita deep dive apa yang ada, apa AI dia boleh buat dan apa tuning dia buat pada kamera Leica kali ni. Right? Jom. Seperti biasalah, packaging dia putih, ada branding dia bawah. So model yang Mamu dapat ni 512 12GB RAM lah. Okay, so tepi biasa tak ada apalah. Itu saja. Didatangkan casing getah yang Mamu rasa amat-amat berkualiti, tebal elok lah. Okay, manual, kabel. Manual ni hampa takkan baca lah. Dan juga phone Xiaomi 15 tersebut lah. So yang ada dengan Mamu warna hitam. Seperti mana kita dapat lihat, first sekali dari segi design memang premium, frame aluminium. Okay, kaca belakang jenis matte, sedap pegang, non fingerprint. Okay, kalau boleh tengok takkan ada fingerprint, nampak simple dan classy. Dan juga camera island yang ada di atas ni, so dia masih maintain macam Xiaomi 14 dululah. Okey, dari segi skrin pula bersaiz 6.36 inci AMOLED dengan 120Hz adaptive refresh rate, support HDR10+ dan brightness sehingga 1400 nits. Tengah panas pun hampa nak tengok phone ni, no problem. Alright, sure. Okey, Xiaomi 15 menggunakan chipset terbaru daripada Snapdragon, iaitu Snapdragon Elite. Okey, antara Snapdragon yang paling power lah. So orang kata dia menggunakan teknologi tak silap Mamu 3nm dan clock speed dia sehingga 4.3 lebih kurang GHz. GPU dia pula menggunakan Adreno 830. Okey, itu Mamu akan cuba dapatkan lah. Mamu bab info ni kurang sikit, tapi kalau bab gaming, nak multitasking smooth, no problem. Dengan power yang ada tu, hampa kalau jenis kaki edit TikTok, video, insyaAllah no problem dengan phone Xiaomi 15 ni lah. RAM pula lebih kurang 16GB, lebih daripada cukup. Dia menggunakan storan UFS 4.0. So apps loading laju, hampa download, hampa nak scroll, multitasking no problem. Okay, skor daripada Antutu lebih kurang tak silap umur lebih kurang 2.5 juta, dan itu antara skor yang agak tinggi berbanding dengan phone-phone yang ada pada zaman dulu lah. Orang kata back in 1 tahun 2 tahun lepas, sebelum ni pun susah nak dapat skor setinggi itulah. Kebanyakan orang prefer nak tengok skor yang tinggi macam itulah. Okay, kita akan tengok apa AI feature yang ada pada Xiaomi 15 ni. Okey, bab AI orang kata Xiaomi dah improve dan nak bagi lebih mesra pengguna lah. Dan AI dia bukan sekadar laju tapi lebih kepada bijak. Dia punya AI akan orang kata baca apa yang daily task yang apa pakai, cara apa guna phone tersebut, dan dia akan menjimatkan bateri lah. So kat sini Mamu akan tunjuk ciri iaitu Xiaomi Hyper AI, apa yang dia boleh buat. Okey, kat sini kita nampak dia ada Gemini. Okay, kat situ Mamu dapat Gemini. Lepas tu ada AI App Boost. Okey, daripada AI App Boost ni dia ada AI Writing dan AI Dynamic Wallpaper, AI Gallery Editor, AI Speech Recognition, Interpret Conversation with AI, AI Interpreter, di mana kalau hampa bercakap dengan foreigner, for example hampa bercakap dalam bahasa Jepun dan hampa nak perlukan translation, dia boleh tolong. And then AI Subtitles, AI Search. So kebanyakan feature ni boleh menolong hampa lah. Kalau contoh macam hampa pergi orang kata overseas, hampa perlukan pertolongan dalam bahasa Inggeris tapi tempat situ tak menggunakan bahasa Inggeris, hampa menggunakan AI ni lah. So okey, dari segi AI Gallery Editor tu Mamu akan tunjuk serba sedikit apa yang dia boleh buat, apa feature AI yang dia boleh buat untuk buatkan gambar hampa lebih cantik dan lebih menarik untuk hampa share pada social media hampa lah. Okey, tunggu. Okey, sebelum Mamu cerita pasal AI feature dekat galeri dia lah, kita akan tunjuk sikit apa feature Gemini yang hampa boleh guna di home screen ataupun contoh hampa ada gambar yang hampa perlu cari lah. Okey, Mamu tunjuk kan. Okey, daripada segi power button dia, hampa tekan sekejap,
hampa boleh panggil Gemini lah. So hampa boleh cakap tu tanya. So hampa boleh tanya contoh di public pula dia dengar suara mamu. So for example lah, kita kata kita buat voice, how's the weather today? So dia akan tolong hampa check weather. In Qatar, the forecast is around 27 degrees and cloudy. Currently it's 27 and cloudy. Okay, betul pasal cuaca ni macam nak hujan sikit lah. So dari segi lain pula, kalau kata hampa nak pakai feature circle to search, so hampa hanya perlu tekan, dia akan keluar. So hampa just perlu circle dan dia akan cuba search apa yang hampa cuba cari itulah. So daripada sini kita tengok image ni, dia akan beritahu lah. So apa yang logo tadi kamu circle adalah game Diablo Mamu, dia akan beritahu lah logo dia, apa feature dia yang ada kat situ lah. So hampa akan dapat lebih detail daripada search tersebut lah. So sekarang kita akan tengok AI feature pada galeri untuk editing gambar. Okey, ni contoh yang ada gambar dalam phone ni lah. So kat sini hampa boleh nampak dia ada beberapa feature lah. AI, basic, create, beautify lah. So under AI dia akan ada enhance, dia akan ada expand, dia ada erase feature, remove reflection dan juga sky. So apa yang menarik bagi Mamu lah feature yang AI yang Mamu rasa akan menjadi game changer, iaitu adalah enhance dengan juga expand lah. Okey, expand, apa maksud dia expand? Kita akan tengok. Sebelum hampa klik gambar tu, hampa nampak dia ada kotak-kotak hitam. So hampa boleh expand gambar tu untuk lebih, orang kata, penuh. Okay, kalau hampa ambil gambar terlampau rapat, hampa boleh bagi penuh lah. So dia ada beberapa feature, hampa boleh lah hampa nak sizing dia macam mana, hampa boleh nampak bawah situ lah. Okay, so macam ni mahu biar proportional lah gambar dia. So hampa boleh just klik start and let the magic begin. Nampak? Dah siap. Okey, apa boleh nampak? Gambar dah siap. So, kita tick. So, apa boleh nampak? Ini gambar after. Okey, ini gambar before, dia agak rapat. After. So, apa nampak tak? AI feature yang ada pada Xiaomi ni. So, bagi orang feature ni agak menarik. Menarik. So, hampa tak perlu pening, hampa tercrop, hampa shoot tight. Hampa boleh besarkan. Image pun clean. Alright? Image pun clean. Alright? So sekarang kita akan pergi ke feature lain yang ada seperti create. Hampa boleh letak watermark. Hampa boleh create bokeh pada gambar tersebut lah. Hampa boleh adjust macam-macam feature AI yang dia ada lah. Okay, for example lah, kalau kita nak search gambar perempuan ni lah, search pun boleh. Dia akan search. Dia akan jumpa baju yang gambar tu, wanita dalam gambar tu memakai. Okay, feature AI ni bagi Mamu banyak membantu lah. Kalau hampa always on the move, senang nak buat kerja. Kalau hampa mencari sesuatu yang orang kata kadang-kadang on the move, nak cepat, benda feature AI ni bagi Mamu, Xiaomi punya feature ni memang menarik lah. So kita akan move on kepada gaming session yang hampa tunggu-tunggu. So gaming ini antara game yang Mamu selalu main lah, iaitu game Diablo Immortal. Selain orang kata game Honor of Kings, Mobile Legends yang Mamu selalu main lah. So ini antara game yang dikategorikan sebagai panggil intense grafik dia lah, dia agak heavy on graphics lah. So dari sini kita akan tunjuk capability SoC 8 Gen Elite ni. Okay, alright. Okay, di sini kita boleh nampak setting dia, boleh dikatakan ratakan lah. Frame rate FP 60, resolution high, dia tak support ultra, not sure why, tapi mungkin next update dia akan ada lah. Okay, quality selection pun hampa boleh tengok, Mamu set high, semua high, very high, dan device load tu pun high. Okay, walaupun high, dia ada ray tracing, ini feature baru. Okay, Mamu baru perasan, walaupun dia tulis device load, phone agak suam, tapi tak sampai panas lah bagi Mamu lah. Untuk orang kata Mamu casual gamer, bukan yang orang kata main game lanjut sampai 4-5 jam. Even Mamu main game Honor of Kings, Mobile Legends dalam 4-5 game, so far belum ada rasa yang panas yang melampau lah. Seperti mana kita tahu kadang-kadang Snapdragon ni ada akses haba yang terlampau tinggi bila kita buat intense punya gaming lah. Okay, so selepas ni
Mamu akan bercerita serba sedikit tentang kamera dia pula. Kamera pada Xiaomi 15 telah ditala oleh Leica lah. So Leica ni apa tahu antara brand yang agak besar. Dia menggunakan sensor 50 megapiksel untuk ketiga-tiga kamera. Menggunakan lens daripada Leica Summilux. Hasil gambar dia memang sharp, kontras pun cut, warna dia pun natural. Not cup of tea untuk semua orang lah. Leica ni sebenarnya bukan semua orang suka color profile dia. So bagi Mamu memang prefer Leica pasal Mamu pernah pakai Huawei Mate 10 Pro sebelum ni. So Mamu suka color dia. Ada orang tak suka, ada orang suka vibrant. So dalam kamera Xiaomi 15 dia ada dua mode, iaitu Leica Authentic untuk feel gambar ala-ala filem. So dia lebih flat, dia authentic tu. So kita Mamu akan tunjuk sebentar lagi kat mana dia punya setting pula kita tunjuk. And then dia ada lagi satu feature, kita tunjuk Leica Authentic, lagi satu Leica Vibrant. Warna vivid, dia agak pop tapi tak over saturated macam setengah-setengah color profile yang ada pada kamera-kamera lain lah. So depends, ada orang suka yang very contrasting, very vivid. Dia bagi Mamu lebih suka Leica punya color profile lah. So kat sini Mamu boleh tunjuk, kat sini hampa boleh tengok. Atas ni akan tunjuk Leica Vibrant ataupun Leica Authentic. Itulah cara-cara nak tukar lah. Dari segi low light pun memang cut. Low light so far Mamu test no problem, ambil gambar no problem, clean. Dari segi portrait, AI dia detect rambut, baju, tepi muka, semua king. So far memang clean lah, tak ada masalah. Macam potong sana sini, bokeh dia pun nampak macam pakai DSLR, nampak tapi bukan macam pakai lah, because kena faham ini adalah sebiji handphone dan bukan kamera, proper kamera yang besar lah. So bagi Mamu ini orang kata capability hampir macam kamera dalam poket hampa. Dari segi video, dia boleh rakam sehingga 4K 60 dan juga 8K 30. Alright, so bagi Mamu dah boleh rakam 4K 60 dah cun. Sesuai untuk content creator, slow mo, cinematic mode, semua cukup. Even untuk kamera hadapan dia pula juga, dia boleh support sehingga 4K 30. 4K 30 lebih pada cukup. Even orang kata kamera lain kebanyakan lah ada yang 1080p, 4K 30 mungkin tak berapa sharp ke apa, tapi so far dengan Xiaomi 15 ni Mamu dah pakai 4K 30 dia memang cukup untuk Mamu buat video, dan juga beberapa video sebelum ni Mamu ada buat menggunakan kamera hadapan daripada Xiaomi 15 lah. Okay guys, ini adalah hasil rakaman daripada Xiaomi 15 menggunakan kamera belakang. Mamu rakam pada 1080p 30 frame per second. So Mamu rakam malam lah. So kita tahu waktu siang insyaAllah video ataupun gambar yang dihasilkan memang cukup mantap lah. Right. Okay, ini adalah hasil daripada ultra wide lens daripada Xiaomi 15. Rakaman sama juga 1080p 30 frame per second. Kita tengok adakah ada perbezaan kualiti. Yang Mamu tahu mungkin dari segi orang kata OIS kemungkinan ultra wide tak ada lah. So main kamera dia ada ultra wide, nampak boleh compare lah video antara kamera utama dengan kamera ultra wide. So kita akan ke kamera selfie pula. Okey, ini adalah rakaman daripada kamera depan Xiaomi 15. So kamera depan dia boleh shoot sehingga 4K 60 tak salah atau 4K 30, either one lah. So baguslah untuk hampa yang suka 4K, hampa boleh pakai kamera depan lah. So kualiti dia hampa boleh nampak lah, agak ada noise gitu. So keadaan Mamu ni agak tak bercahaya dan agak gelap lah. So ini adalah hasil ketika malam. Kalau siang tu insyaAllah no problem guys. Satu lagi feature yang Mamu suka, hampa boleh on feature frontal sound, di mana dia akan merakam suara yang mana berhadapan dengan kamera lah. So sekarang Mamu pakai frontal sound, macam kamera tadi yang Mamu rakam menggunakan kamera belakang, dia akan menggunakan
mic di belakang lah. Alright. Okay guys, ini adalah movie mode ataupun dia panggil cinematic mode. Dengan aspect ratio akan jadi kecil sikit lah. So kamera belakang sahaja yang dapat digunakan lah. So tengok belakang dia akan jadi ada depth of field, bokeh. So tengoklah hasilnya macam mana daripada Xiaomi 15 lah. Okay, dari segi bateri capacity dia daripada version lama dengan version baru, dulu capacity dia lebih kurang 4,600, lebih kurang tu agak kecil bagi mamu untuk standard phone flagship pada masa itulah. So sekarang dia dah upgrade sehingga 5,240 mAh lebih kurang, so on average 5,300 lah. Dan untuk pasaran China tak silap lebih kurang 5,400 macam tu. So depend dengan penggunaan hampa, mamu boleh dapat bateri ni lebih kurang dalam seharian lebih lah penggunaan mamu. So hampa tak payah risau sangat bateri habis ataupun apa-apa masalah lah, takut cepat habis ke half day ke apa, tak apa. Dari segi charging speed dia 90 watt wired charging, turbo hypercharge dia panggil, dan lagi satu dia ada wireless charging. So wireless charging ni sehingga 50 watt. So basically hampa nak wireless charge kat dalam kereta pun boleh, no problem. Hampa nak wireless charge hampa punya earbuds pun boleh, no problem juga. So hampa ada dua option lah, pada 90 watt wired ataupun wireless. So dari segi reverse wireless dia pula, dia dapat support sehingga 10 watt tak silap mamu lah. So orang kata in case of emergency, hampa adalah wireless charging, kata hampa nak charge phone iPhone muka kan, so hampa boleh tolong charge depa. Betul? Okay, Xiaomi sekarang pula dah pakai orang panggil Xiaomi HyperOS. So kat sini apa boleh nampak lah, Xiaomi HyperOS 2.0 dengan update terbaru lah, 2.0 106.0. So dia punya OS ni agak clean, lebih ringan, lebih smooth lah daripada penggunaan mamu. So daripada segi bloatware pun dah kurang. Untuk harga flagship ni memang patutnya kurang lah. Dan animation dia pun agak snappy. So ada certain animation yang buat hampa tak perasan, tapi bila hampa perhati, hampa akan nampak animation tu lebih nampak personalized lah. Dan AI dalam sistem dia ni pun kerja dia belakang tabir. So for example lah, mamu multitasking, contoh mamu main game, dan mamu keluar, mamu check Instagram ke Facebook ke, dia akan tahu cara kita guna, dia optimize bateri dan juga bateri tu tanpa kita sedar lah dia tengah buat kerja tu kat belakang. So basically orang kata dia akan personalize, depend dengan user tersebut lah. So tiap orang penggunaan phone beza. Mungkin macam mamu memang heavy usage on social media dan juga WhatsApp lah. So orang kata kalau macam hampa jenis casual user dengar lagu ataupun hampa jenis hardcore main game, dia akan tune mengikut penggunaan hampa lah. So dari segi bateri pun mamu tak ada apa masalah lah. Dan sebelum mamu terlupa lah, unit yang mamu dapat ni dia tak datangkan dengan charger, tapi jangan risau, jika hampa beli pada official store, charger akan diberikan sekali. Okey, sebagai kesimpulannya lah, Xiaomi 15 ni mamu rasa phone yang harga tak silap mamu lebih kurang 3,000 lebih, mamu akan sertakan harga sebenarnya berapa untuk variant 512 dengan 256 tak silap mamu yang ada dalam market lah. Agak sesuai lah. Dia bukan flagship yang orang kata sembrono. Dia cukup rasa dari segi department kamera memang mamu suka. Okey, dari segi battery capacity pun dah agak besar lah, 5,000 normal rate. Dari segi portability, kamera Leica dia mamu tak boleh ulang banyak kali pasal kamera Leica ni memang mamu suka pakai kamera tuning Leica ni. Dia boleh lawan lah, tapi macam orang kata not everyone cup of tea lah dia punya flavor ataupun color profile Leica ni lah. So hampa kena try dulu, see kalau hampa kena dengan taste color profile Leica ni. So kalau hampa tengah cari phone flagship yang power, smart, bergaya dan juga saiz kecil lah, yang saiz compact 6.1 compact tangan, Xiaomi 15 ni patut hampa masuk dalam orang kata wishlist hampa untuk hampa belilah. Okey, setakat itu je lah review mamu untuk Xiaomi 15 kali ini, dan sehingga berjumpa lagi pada next video. Oh, sebelum terlupa, harga phone tersebut. Okey, harga adalah untuk 12GB RAM 256
3499 dan 512-3699. Dan jangan lupa charger akan startkan sekali jika hampa beli pada official store. Bertemu lagi pada video ulasan yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum.